Tengok dia start menyerang. Terlepas. Okey, dia berjaya menerkam ayam tu, ya. Dan ular ni memang padu lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam channel Snake Master Galaxy, segalanya tentang ular, channel informasi ular anda. Ya, hari ini abang akan menunjukkan bagaimana seekor ular sawo makan mangsa dia setelah dia membelit mangsanya lah. Setelah dia menyambar mangsa dia dan dia mula makan mangsa dia. Ular sawo ni adalah ular sawo yang agak special lah, yang abang akan tunjuk kejap lagi ya. Okey, baik. Okey, ni dia ularnya. Dan ini ayamnya. Ya, dia nampak macam dah nak tu. Kita akan bagi makan kejap lagi. Kita boleh tengok ya, dia makan macam mana. Kira okey lah, orang ni kira gemuk lah. Dan makan pun steady. Setakat ni steady lah dia makan. Dia duduk bahagian depan ni memang agak susah sikit lah kita nak ni. Sebelum lagi pun abang pakai tangan je ni. Harap boleh lah kot. Okey, buka. Abang akan letak di bahagian belakang ni lah. Kita akan tengok bagaimana dia start menyerang. Tengok dia start menyerang. Terlepas. Percubaan yang pertama tadi terlepas ayamnya. Kita try lagi sekali. Cubaan kedua. Kita letak di belakang sikit. Okay, dia dah mula pergi tempat ayam tu. Dia dah mula pergi. Tengok, dia dah mula pergi tempat ayam tu. Okey, dia berjaya. Dia berjaya menerkam ayam tu, ya. Ular ni memang padu lah. Gemuk, badan pun besar, cantik. Berjaya juga dia belik. Rasanya dia dapat tangkap kaki tu. Tu dia dapat tangkap kaki ayam. Dan sekarang dia dalam proses untuk menelan ayam tu. Sebelum dia telan, dia belik dululah sampai ayam tu mati, barulah dia akan mula mencari kepala ayam tu untuk menelan lah. Kalau kita tengok tradisi bagi seekor ular sawo, selepas dia gigit mangsa tu, dia mungkin akan gigit tempat lain lah. Contohnya di kaki ke, di badan ke, di sayap ke, mana-mana saja yang dia dapat sambar lah. Jadi bila dia dah sambar, yang penting dia belit dulu. Dia belit dan dia akan matikan mangsa tu lah. Kalau tengok ni berterabur dia punya bulu-bulu mangsa tu. Dia sambar dekat kaki tadi. Mula-mula yang pertama tadi dia sambar dekat badan, terlepas. Dan ini disambar dekat kaki. Tapi sebelum dia nak makan tu, dia akan rehat sekejap. Selepas mangsa dah mati, dia akan betul-betulkan mulut ke apa tu, tengok. Dan dia akan cari bahagian kepala lah. Kejap lagi dia akan mula mencari bahagian kepala mangsa dia lah. Untuk menghabiskan seekor ayam macam ni, makanan macam ni, mungkin memakan masa hampir setengah jam ataupun sampai 1 jam lah. Memang lama. Proses daripada start dia mula menyambar sampailah ke dia menelan mangsa secara sepenuhnya, mungkin sehingga 1 jam. Sebab itulah bila kita membuat tangkapan pada ular sawo ni, biasanya ular sawo yang lepas makan dia tak akan banyak bergerak lah. Jadi kita tak perlu nak kelam kabut, tak perlu nak susah-susah, tak perlu nak sampai menyeksa ular tersebut lah. Kalau boleh tangkap dengan perlahan-lahan, letak je terus di dalam bekas dan terus bawa pulang lah. Tak payah nak bergambar-gambar bagai lah. Kita tengok proses dia untuk mula pergi mencari bahagian kepala mangsa dia. Dia akan mula mencari ya. Ular ni adalah ular sawo batik wild caught yang jenis
tangkap liar. Jenis yang agak rare dan cantik, kita panggil dia ni sebagai jenis calico lah. Ini dipanggil calico retic lah. Calico retic ni dia macam-macam version. Ada versi yang begini, ada versi yang putih, ada versi yang hitam putih, ada versi yang kuning, campur-campur. Jadi banyak versi. Asal saja ular sawah batik yang versi dia lain daripada ular sawah batik biasa, itu dia anggap sebagai calico lah. Okay, dia dah mula datang sini. Abang rasa abang nak tutup dulu sekejap, tunggu dulu sementara dia terus untuk makan mangsa dia lah. Sambung balik. Korang nampak tak? Betul tak abang cakap tadi, dia akan mencari bahagian kepala mangsa ni. Tengok, daripada dia duduk tadi lama, lepas dia tangkap mangsa tu 5 minit ke 10 minit juga, dia akan berehat sekejap dan betulkan dia punya mulut dan sebagainya, dan dia akan mula mencari bahagian kepala mangsa dia tu. Ni kepala ayam ni, dia akan cari bahagian kepala ayam untuk mula makan lah. Tengok, dia akan mula makan, menelan. Sebab kalau dia mula dari bahagian kaki atau bahagian badan yang lain, akan sukar untuk dia menelan mangsanya. Ini adalah lumrah seekor ular sawa. Bila makan mangsa, mereka akan mula menelan mangsa dari bahagian kepala lah. Kalau kita perhatikan ayam ni dengan badan ular ni, ayam ni lebih besar sikit lah badan dia berbanding ular ni. Tapi itu perkara biasa bagi seekor ular. Untuk ular sawa yang saiz macam ni, sudah boleh menelan anak kambing. Maksudnya saiz yang macam ni, dia boleh menelan mangsa 2 hingga 3 kali ganda. Itu bagi dia biasalah. Malah ada yang sampai 5 kali ganda badan. Sampai 5 kali ganda pun ada. Tapi biasanya dalam 3 kali ganda badan dia akan telan lagi lah. Mungkin kalau kita lihat ni, berlaku sedikit kesukaran pada ular ni untuk menelan, sebab dia ambil ni bukan betul-betul di bahagian muncung, tapi bahagian muncung ayam tu, kepala paruh ayam, dia akan membetulkan lah. Dia akan membetulkan semula kedudukan paruh ayam tu supaya betul-betul masuk dalam dia punya mulut dia lah. Kalau kita dapat lihat ni, dia akan mula tarik badan mangsa dia tu, dan ataupun dia akan mula membelik dengan perlahan-lahan supaya melembutkan badan mangsa dia. Ular ni mungkin agak besar jugalah. Korang tengok tangan saya, hampir satu tangan saya lah saiz badan dia ni. Di samping dia mula nak menelan tu, kalau kita tengok, dia akan mula mengembangkan otot-otot leher dia tu. Dia akan mengembangkan otot-otot leher supaya dia dapat menelan mangsa dia lah. Okey, untuk memudahkan dia masukkan badan mangsa dia ke dalam mulut tu, selalunya dia akan menggunakan badan dia lah. Dia akan menggunakan badan dia untuk menolak juga. Selain daripada mengembangkan otot di bahagian leher, dia juga akan menggunakan badan dia tu untuk menolak ataupun membantu menolak mangsa masuk ke dalam mulut dia lah. Mana abang lihat sekarang ni, rasanya kepala ayam tu sudah sempurna masuk ke dalam mulut dia lah. Jadi proses untuk dia makan sehingga selesai akan mudah lah selepas ni. Okey, kita boleh tengok bahagian kepala sudah masuk ke dalam leher ular tu, dah selesai. Sekarang sudah sampai waktu untuk bahagian badan ayam tu lah. Apabila dia nak menelan ayam tu, otot-otot pada leher pada ular ni, otot-otot dia ni, kita tengok bahagian sana, otot dia tu, otot dia akan menarik mangsa dia.
otot yang bahagian tadi, bahagian bawah tadi. Sementara bahagian badan dia ni memegang badan ayam tu, mangsa dia tu, supaya dia boleh membuka rahang dan terus menelan badan ayam. Dan otot sana tu dia akan menarik. Kalau kita tengok dengan perlahan, kita nampak otot tu menarik-narik leher ayam tadi lah. Kepala ayam tadi yang dia makan bahagian kepala tadi tu, dia akan mula menarik. Kalau kita lihat mulut ular ni boleh membuka sehingga 180 darjah lebih, dan bahagian rahang bawah ni boleh mengembang lagi untuk menelan mangsa dia. Jadi sebab otot di bahagian kepala ni sangat banyak, otot dan sendi di bahagian kepala dia sangat banyak, dan semua bahagian boleh bergerak supaya dia dapat menelan mangsa dia dengan sempurna lah. Ular sawa yang tangkap liar dalam kurungan, dia susah untuk makan lah. Apatah lagi jenis ular yang kaliko macam ni, tidak semua orang boleh belanya kerana dia sangat sensitif untuk makan di dalam kurungan manusia lah. Kita perlu menyediakan tempat yang kondusif ataupun yang sangat serasi dengan dia, seperti habitat dia, supaya dia rasa selesa untuk berada dalam kandang tu dan mula makan. Sebab banyak kes ular sawa tangkap liar yang sudah dewasa menolak makanan ataupun tak mahu makan. Kita biarkan dia belik dulu. Sementara itu abang akan bersihkan sikit tempat dia ni. Sementara abang buat video tu, ada yang menyaksikan kita punya video ni. Ni. Jadi mereka sedang menyaksikan abang merakam video untuk memberi makan ular lah. Dengan khusyuk sekali mereka memerhatikan. Sementara ular tu makan, abang akan bersihkan lah tempat dia ni. Kalau tak agak susah lah kita nak bersihkan. Ni ada taik-taik dia ni. Ini adalah salah satu kerja lah bagi seorang yang melihara ular yang besar. Dia kena bersihkan tempat ni lah, taik ular ni. Ini ada lagi. Waktu beginilah kita kena bersihkan, sebab kalau time dia biasa kita tak boleh nak bersihkan, sebab dia akan serang kita lah. Dan di waktu dia sedang leka makan ni, kita bersihkan lah dia punya tempat. Kita siap. Okey, tu tahi ular yang dah dibersihkan. Sementara kita tengok ular ni dah takat mana dah. Nampaknya dah macam nak hampir siap lah tu dia punya makan tu. Kalau kita tengok tu bahagian atas, maknanya dia dah telan bahagian bawah tu. Dah nak sampai ke bahagian kaki dah rasanya tu. Macam dah habis dah. Habis dah. Oh, dah habis dah. Dah hampir habis lah dia punya ayam tu. Dia telan. Tengok tu, tak adalah besar sangat kan ayam tu kan. Dia dah telan. Sebab ayam tu menjadi mampat. Okey. Sehingga dia makan habis keseluruhan mangsa ni. Abang rekod tadi lebih kurang 45 minit dia makan sampai takat inilah. Tapi sebenarnya dia akan meletakkan makanan dia ni ke tengah badan dia lah, ke bahagian perut. Sebab sekarang ni belum sampai lagi ke bahagian perut. Dia akan tolak-tolak sikit-sikit sehingga ke bahagian perut lah. Maknanya hampir lebih kurang sejam jugalah
seekor ular sawa untuk menelan mangsa dia dengan sempurna lah. Dia makan dengan sempurna ayam tadi. Okey, ini dia sekarang, dia betul-betulkan rahang-rahang dia lah. Terima kasih kerana menyaksikan channel YouTube pilihan anda, Snack Master Galaxy. InsyaAllah Abah akan memberikan lagi info-info yang menarik kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Abah ini. Okey, bye. Assalamualaikum.